Pasangan bekerja versus tidak bekerja, apa kekurangan dan juga apa kelebihannya. Soal bekerja tak bekerja ni memang kadang-kadang tu menjadi isu besar dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya kedua-duanya ada kelebihan dan juga kekuatan yang tersendiri. Kalau pasangan anda bekerja, insya-Allah ada sumber pendapatan tambahan. Boleh bantu ekonomi keluarga juga. Dan juga biasanya orang yang bekerja ni masa dia lebih teratur. Sebab apa, dia dah terlatih dengan jadual di rumah dan juga di luar rumah. Dan juga dia dah terbiasa juga dengan ada tekanan dari luar. Tapi kena faham juga, bila ada pasangan bekerja akan ada isu penat. Masa untuk pasangan dan juga keluarga pun jadi lebih terhad. Kalau pasangan anda tak bekerja, bolehlah dia fokus kepada rumah, hal anak-anak, hal-hal kerja-kerja dalam rumah. Dan juga boleh jadi sistem support yang terbaik untuk pasangan yang bekerja. Emosinya mungkin lebih stabil sebabnya dia tak fikir tentang pekerjaan. Dia tak fikir tentang dunia luar lah. Dia hanya fikir tentang dalam rumah sahaja. Tapi bila ada pasangan yang tak bekerja ni macam mana? Mungkin dia akan bergantung dari sudut kewangan terhadap pasangan yang bekerja lah. Jadi kena ada komunikasi dan juga peranan yang jelas dalam keluarga. Apa pun tak kira lah, bekerja ataupun tak bekerja, yang penting saling melengkapi, saling berbincang apabila ada isu-isu dalam rumah tangga. Anda tengah cari jodoh, tak tahu nak cari kat mana? Jom, ajak je semua yang anda kenal dia tu single, join Tijan Hadap Omai. Dekat situ tempat orang single berkumpul dan juga serius nak cari jodoh, serius nak cari pasangan masing-masing. Manalah tahu tak lama lagi ramai yang jumpa jodoh melalui Tijan Hadap Omai ni. Alhamdulillah, kami suka, anda pun bersyukur sebabnya itu rezeki anda.